3, 2, 3. Weh, korang, jom kita pergi makan. Jom. Dah. Wih, banyak ni lauk. Habis ke tak Mestilah habis. Macam ni je pun. Kita kan pada banyak, makan banyak. Memanglah. Tapi korang better habiskan. Sebab kalau tak habis, kesian tau kat rakyat Palestin. Okey, jom kita makan. Okey, jom. Tak nak dah lah nasi ni. Dah kenyang dah. Azhar tak naik lah abang nasi. Awak tahu tak saya ada banyak nasi kat Instagram ni. Yang dekat WC kita dapat ribuan sisa pekerjaan. Ribuan tan tau sisa pekerjaan yang dibuang setiap hari. Kalau abang nasi ni saya ingat awak tu tergolong dalam salah satu golongan tu tau. Ya ke? Tapi ni nasi je pun. Bukan sekadar nasi Azhar, tapi ni melibatkan kos petani, logistik dan juga air yang banyak. Jadi Azhar, membazirlah kalau tak habiskan. Jadi bila kita nak makan tu, ambillah portion banyak mana je awak nak. Boleh? Okay, kalau macam tu saya habiskan lah. Habiskanlah nasi tu. Kesian sangat dengan nasi tu. Tapi saya dah kenyang lah. Alah Azhar, kesian dekat kawan-kawan kita kat luar sana tu tau. Dia orang nak makan sehari-sekali pun susah. Cuba bayangkan, kalau awak dapat makan hari ni, kiranya awak hargailah makanan rezeki yang ada pada hari ni. Jadi awak habiskan lah ya untuk saya. Kalau macam tu saya habiskan lah. Weh korang, aku tengok kan kat kafe kita ni banyak gila tu sisa makanan-makanan yang terbuang. Betul tu, aku setuju. Aku rasa makcik yang sediakan makanan kita tu dia letak terlalu banyak makanan. Sebab itulah kita tak habis. Betul, aku setuju. Kalau kita tak tunggu, benda ni akan berterusan. Apa kata lepas ni kita minta makcik tu bagi separuh je nasi. Idea kau memang bijak weh. Bijak. Tapi kan, apa kata kita cadangkan pihak RPG untuk sediakan 1 tong kompos. Kau rasa mana lebih efektif? Aku rasa lebih baik kalau kita suruh makcik tu separuhkan je makanan kita. Lagi baloi, lagi mudah. Apa kata kita mula hari ni lagi? Jom. Okey, itu saja video daripada kami. Sekian, Terima kasih. Bye.